Assalamualaikum. Ini adalah video penerangan mengenai vision ataupun visi laman Sesawang dan laman YouTube ini. Ini adalah kerana apabila saya menjemput tokoh-tokoh tertentu untuk menjadi tetamu. Kebanyakan dari mereka bertanyakan apakah focus group. Jadi saya wujudkan videocast ini supaya dapat menerangkan secara kasar mengenai latar belakang laman Sesawang ini. Saya menggunakan suara AI adalah kerana ingin mengurangkan masa penghasilan video. Ini adalah kerana jika saya menggunakan suara sebenar, banyak masa akan diambil untuk take and cut. Jadi saya mengambil inisiatif untuk menaip dan menggunakan AI untuk merakam, kecuali jika terdapat temu ramah fizikal. Visi laman Sesawang ini adalah untuk menjadi peneraju media utama bagi sektor persekitaran terbina atau built environment. Apakah built environment ini? Kenapa built environment ini dipilih? Built environment adalah satu skop yang lebih luas dari sektor pembinaan, yang pada asalnya asas pembangunan laman Sesawang ini. Built environment mencakupi infrastruktur, perancangan bandar dan desa, ruang awam, sistem pengangkutan, infrastruktur digital dan bangunan. Jadi inilah isu-isu yang menjadi fokus kepada perbincangan dalam laman Sesawang dan podcast ini. Tetamu yang menjadi fokus dalam podcast dan juga mungkin menjadi guest writer dalam laman Sesawang irs.asia merupakan professionals yang datang dari latar belakang individu yang terlibat dalam dunia pembinaan, profesional reka bentuk seperti contoh arkitek, jurutera atau juru ukur bahan, perancang bandar, penggiat hartanah, pengurusan fasiliti atau sesiapa sahaja yang dirasakan mempunyai kredibiliti dan profesional yang relevan dalam bidang built environment ini. Perlu diingat, profesional bukanlah datang dari seorang yang berpendidikan tinggi, mungkin juga boleh datang dari seseorang yang mempunyai kompetensi atau pengalaman dalam bidang yang diceburinya. Isu-isu yang akan dibincangkan adalah berkaitan dengan polisi pihak berkuasa berkanun. Pihak berkuasa berkanun ini bukan sahaja dari seliaan Kementerian Kerja Raya, tetapi juga mungkin boleh dari mana-mana pihak berkuasa berkanun dari kementerian yang lain, seperti Jabatan Keselamatan dan Pekerjaan yang di bawah seliaan Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan juga mungkin Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Antara isu-isu yang akan dibincangkan adalah polisi dan peraturan pihak berkuasa berkanun, sama ada polisi baru atau pindaan, kajian atau teknologi terbaru dalam bidang persekitaran binaan, isu-isu berbangkit, akta-akta berkaitan yang baru ataupun pindaan, kemalangan-kemalangan atau kejadian semasa yang berkaitan. Sebelum kita pergi kepada fokus pendengar atau pembaca, asas perbincangan adalah back to basic. Walaupun itu isu telah lama diutarakan, ini termasuklah kenapa dan apakah perkara yang akan dibincangkan, bagaimana dan kenapa ia penting untuk dibincangkan. Saya beri contoh, isu QLASIK. Walaupun QLASIK ini telah lama ada, namun saya yakin masih ramai tidak mengetahui apakah QLASIK ini. Kita bukan bercakap mengenai pemain industri yang telah lama mempunyai awareness, tetapi orang awam, kenapa ia penting dan apakah implikasi dari pandangan pihak berkuasa, kontraktor, arkitek dan pembuat polisi. Seperti saya beritahu tadi, target audience adalah graduan, prospek baru yang mungkin berminat dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai isu dibincangkan, dan juga orang awam.